Jangan cepat bangga tengok angka besar dalam akaun. Sebab nilai sebenar bukan pada nombor, tapi pada kuasa beli yang angka tu ada. Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Kita suka tengok akaun makin bertambah. RM5,000 jadi RM10,000. Lepas tu RM20,000. Tapi bila nak guna duit tu, semua benda dah naik harga. Tanah makin mahal, rumah makin jauh dari mampu milik. Barang dapur pun naik setiap bulan. Maknanya, angka naik tapi kuasa beli jatuh. Kalau dulu RM10,000 boleh beli motor baru, sekarang kena tambah RM5,000 lagi. Itulah inflasi, pencuri senyap yang tak rompak duit kita, tapi curi nilainya perlahan-lahan. Kita nampak kaya di atas kertas, tapi dalam realiti kita makin miskin sebab nilai duit tu makin lemah. Sebab tu penting untuk faham beza antara banyak duit dengan bernilai duit. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, kalau nak pastikan angka dan nilai seimbang, jangan simpan dalam satu bentuk sahaja. Simpan juga dalam emas. Sebab emas tak janji angka besar, tapi dia janji nilai kekal. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya akan bantu anda sebaik itu. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.